Pernah tak anda terbayang macam mana sebuah ekspedisi pemetaan yang ringkas tiba-tiba boleh meletus jadi satu peperangan besar? Perang yang akhirnya mengukuhkan cengkaman Empayar British ke atas semenanjung Tanah Melayu. Ceritanya bermula pada hujung tahun 1875. Bayangkan, seorang juruukur bernama Dominic Daniel Daly ni asalnya cuma nak petakkan sebuah lembah. Tapi, langkah pertama dia ke kawasan sawah padi yang dah dipenuhi pancang buluh tajam, terus mencetuskan satu rantaian peristiwa yang memang tak dijangka langsung. Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Kita akan selami satu babak sejarah yang mungkin jarang kita dengar secara terperinci. Satu kisah yang ingatkan kita betapa nipisnya garisan antara kuasa dan kedaulatan. Kita akan tengok Perang Sungai Ujong ni sebagai satu pertembungan yang cukup dramatik. Di satu pihak, kita ada tentera British yang nak tunjuk kuasa dan di pihak yang lain, pejuang tempatan yang bermati-matian pertahankan tanah air di sebalik lebatnya hutan belantara. Okey, ini peta perjalanan kita untuk penerangan kali ini. Kita akan mula dengan macam mana percikan pertama itu berlaku di Sungai Ujong. Lepas tu kita tengok keadaan yang makin tegang di Paroi, diikuti dengan pertempuran berdarah di kawasan Paya. Seterusnya kita daki laluan curam di Bukit Putus. Dan akhir sekali, kita rungkai kesimpulan peperangan ni yang penuh dengan kontroversi. Jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Kita tengok apa sebenarnya yang jadi punca percikan di Sungai Ujong, sengketa antara ketua-ketua tempatan dan perebutan laluan perdagangan bijih timah. Sebenarnya, kawasan Sungai Ujong masa tu memang sangat makmur dengan bijih timah. Tapi politiknya ibarat bom jangka. Matlamat dua pemimpin utama yang berbeza inilah yang buka jalan untuk tentera Inggeris masuk campur. Dekat satu sisi, kita ada Datuk Kelana. Beliau ni ketua darat, tapi beliau terdesak nak kawal kutipan cukai di Sungai Linggi, iaitu laluan utama bijih timah. Jadi, jalan pintasnya, beliau minta tolong British. Di sisi yang lain pula, kita ada Datuk Shah Bandar, ketua air yang jauh lebih kaya dan sangat bebas. Beliau pandang campur tangan kuasa asing ni sebagai ancaman besar kepada kedaulatan. Jadi beliau tolak mentah-mentah sebarang perjanjian dengan orang putih. Pertembungan dua kuasa inilah yang jadi percikan pertama perang ni. Lepas tu, keadaan memang jadi makin tak terkawal. Kita masuk bahagian kedua, peningkakan di Paroi. Macam mana sebuah misi tinjauan bertukar jadi serang hendap? Menjelang lewat tahun 1875, konflik ni jadi makin besar bila pemimpin Konfederasi Minangkabau iaitu Yam Tuan Antah masuk campur. Kesan domino dia memang sangat laju. Tengok ni, pada lewat November, kumpulan juruukur Delhi tadi tu cuba nak masuk Teraci tapi jalan mereka disekat dengan pancang buluh tajam atau ranjau. Tak lama lepas tu, pada 27 November, seramai 200 orang pejuang Melayu muncul dan serang hendak mereka. Tembakan pertama pun dilepaskan, memaksa British berundur. Kemenangan kecil ni terus naikkan semangat pejuang Melayu. Sampailah pada 2 Disember, pasukan Yam Tuan Antah berjaya tawan pos polis dekat Paroi dan terus bina kubu pertahanan yang kukuh kat situ. Situasi diplomatik masa ni memang dah hancur lebu. Yam Tuan Antah hantar satu mesej amaran yang cukup tegas kepada Captain Murray dari pihak British. Ayat dia berbunyi, apa yang berlalu biarkan berlalu, tetapi jangan biarkan ia berlaku lagi. Ini bukan sekadar surat biasa tau. Ini adalah satu penegasan kedaulatan yang mutlak. Beliau bagi amaran keras supaya British jangan berani-berani nak ceroboh kawasan Teraci lagi. Tapi, anda rasa British dengar tak amaran tu? Mestilah tidak. Bahagian ketiga, serangan payah berdarah. Pertempuran sengit di medan terbuka. Pada 7 Disember, seramai 176 tentera British dan upahan Arab terpaksa meredah payah terbuka sambil dihujani peluru. Untuk pecahkan kubu Paroi ni, pihak British bawa masuk kebanggaan teknologi ketenteraan diorang, Rifle Martini Henry. Senjata ni baru je diperkenalkan pada tahun 1871 dan ini antara kali pertama ia digunakan secara besar-besaran kat Tanah Melayu. Jarak tembakan dia jauh, tembakan pantas dan memang direka khas untuk bagi kelebihan mutlak kepada tentera Inggeris. Atas kertas, British memang nampak kebal. Tapi, kat sini yang menariknya. Teknologi canggih inilah yang hampir-hampir buat British kalah. Bayangkan, bila tembakan berlaku bertubi-tubi dalam cuaca panas hutan tropika, Rifle Martini Henry ni jadi terlampau panas. Kelongsong peluru kerap tersangkut kat dalam senjata. Ramai askar British laporkan yang rifle diorang terus tak boleh pakai langsung. Sampai satu tahap, diorang terpaksa kutip rifle daripada kawan-kawan yang dah mati semata-mata untuk terus menembak. Teknologi moden yang kononnya hebat gagal teruk kat tengah-tengah belantara. Di sebalik kegilaan pertempuran yang berlarutan sampai 3 jam setengah tu, ada satu kisah yang agak melucukan dan menyentuh hati. Kapten Murray ada seekor anjing peliharaan, Baka Black Retriever. Percaya tak, anjing ni dengan beraninya meluruk masuk sekali ke tengah-tengah medan pertempuran. Anjing ni malangnya kena tembak kat kaki, tapi dia selamat, dirawat dan akhirnya jadi maskot kesayangan unit tu. Ada askar siap bergurau kata anjing tu patut dapat pinggat keberanian Victoria Cross tau.
Okey, selepas Paroi jatuh, ingat dah habis ke? Belum. Bahagian keempat, laluan Bukit Putus. Misi menggempur kubu kebal di atas Kulong. Lepas tewas di Paroi, pejuang Melayu berundur ke kawasan pergunungan sejauh 6 batu, iaitu di Bukit Putus. Dan dekat sinilah, rupa bumi itu sendiri dah jadi macam musuh utama tentera British. Cuba bayangkan, laluan nak naik itu cuma trek gunung berliku selebar 18 inci je. Kat kiri kanan pula, gaung curam sedalam 20 kaki. Belum cukup dengan tu, pejuang Melayu dah letak halangan batang pokok, pacak ranjau buluh tajam merata-rata dan lindungi kawasan tu dengan 3 lapis kubu balak yang kukuh. Kepada komander British, nak rempuh tempat ni memang nampak macam kerja gila. Jadi, macam mana British nak tembus kubu yang kebal ni? Diorang rangka pelan serangan serampang dua mata. Langkah pertama, Colonel Clay akan serang terus dari depan. Tapi, kunci utama strategi ni ialah langkah kedua. Colonel Hill bawa pasukan elit Gurkha berserta meriam gunung, meredah paya dan hutan tebal selama 3 hari setengah. Tujuannya nak menyusup dan serang kubu Melayu dari arah belakang. Satu gerakan mengapit yang sangat meletihkan. Tapi tahu tak apa yang sebenarnya tamatkan pertempuran kebal ni? Kebetulan dan nasib yang baik untuk British. Segala perancangan rumit tu berakhir bila Captain Channel tengah buat tinjauan dan tiba-tiba dia terjumpa satu kubu yang langsung tak ada orang jaga. Rupa-rupanya, waktu tu pejuang kita tengah berehat dan masak untuk makan malam. Channel dan askar Gurkha terus serbu dan tawan kubu tu. Kelam kabut jadinya pertahanan masa tu dan kubu tu jatuh dengan cepat. Disebabkan tuah dan tindakan pantas, inilah Channel menang pinggat Victoria Cross yang sebenar. Nasib yang mengubah segalanya. Akhir sekali kita tiba di bahagian kelima. Kesimpulan kontroversi peperangan ni. Kemenangan, kekejaman dan legasi yang ditinggalkan. Walaupun British menang dari segi ketenteraan, cara diorang dapat kemenangan tu cetuskan kemarahan besar. Pasukan tentera upahan Arab yang sokong British bertindak sangat kejam. Diorang merompak ternakan, musnahkan tanaman dan bakar kampung-kampung orang Melayu sepanjang jalan. Kekejaman bumi hangus ni terlampau teruk, sampailah ia dibawa dan dibahas kat Parlimen British sendiri di London. Lord Stanley secara terbuka kutuk pasukan upahan tu dan gelarkan diorang sebagai pembunuh upahan dan penyamun. Jadi, apa sebenarnya maknanya semua ni? Perang Sungai Ujong ni ada dua perspektif yang sangat berbeza. Dari sudut pandang Imperial British, ia adalah satu demonstrasi kuasa. Diorang nak tunjuk yang tentera British mampu masuk sampai ke pedalaman hutan dan amankan laluan ekonomi BJ Timah. Tapi, dari sudut pandang kemerdekaan Melayu pula, ia adalah satu pertahanan heroik. Pejuang tempatan bermati-matian pertahankan kedaulatan tanah air dari dirampas orang luar. Harganya sangat mahal, kampung halaman dibakar rentung dan pemimpin tradisi mereka terpaksa hidup dalam buangan. Peperangan ini benar-benar mengubah peta keseimbangan kuasa di semenanjung tanah Melayu buat selama-lamanya. Dan ia tinggalkan kita dengan satu persoalan yang cukup mendalam. Adakah kuasa ketenteraan ini wujud sekadar untuk bawa kestabilan? Atau ia sebenarnya menghancurkan terus kedaulatan yang kononnya cuba dilindungi? Anda renungkanlah perkara ini. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dalam sesi penerangan kita hari ini. Teruskan semangat meneroka sejarah yang banyak membentuk realiti dunia kita pada hari ini. Jumpa lagi.